Tahu tak, pada 6 Disember 2012, di Oklahoma, seorang pelajar kolej berusia 18 tahun bernama Jared Murray telah mendekati seorang kenalannya, Genaro Sanchez, untuk meminta bantuan. Jared menawarkan wang sebanyak $20 kepada Genaro untuk menghantarnya ke sebuah pekan berhampiran. Genaro yang dikenali sebagai seorang pemuda yang sangat baik hati, tanpa ragu-ragu membenarkan Jared masuk ke dalam keretanya. Namun sebaik sahaja mereka tiba di kawasan jalan luar bandar yang sunyi, Jared tiba-tiba mengeluarkan pistol dan melepaskan tembakan ke arah Genaro. Selepas kereta itu terbabas ke dalam parit, Jared tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menarik mangsa keluar dan menembaknya lagi bagi memastikan Genaro benar-benar mati. Apa yang lebih menyeramkan, Jared kemudiannya pergi ke sebuah kasino berhampiran untuk mencuci tangannya yang berdarah sebelum akhirnya menyerahkan diri kepada pihak polis dengan tenang. Dia berasa seolah-olah tiada apa yang berlaku. Ramai yang menyangka pembunuhan ini berpunca daripada rompakan atau dendam lama antara mereka berdua. Namun, motif sebenar yang didedahkan oleh Jared semasa soal siasat membuatkan bulu roma pihak polis meremang. Jared Murray sebenarnya tidak mempunyai sebarang sebab untuk membunuh Genaro. Dia tidak mahukan wang dan dia tidak membenci bangsa. Sebaliknya, Jared mendedahkan bahawa dia sudah lama mempunyai keinginan yang membuat-buat untuk mengetahui bagaimana rasanya membunuh seseorang. Dia memilih Genaro secara rawak semata-mata kerana Genaro adalah orang yang pertama menjawab panggilannya pada hari tersebut. Jared memberitahu detektif dengan nada yang tenang bahawa dia berasa bosan dengan kehidupan dan mahu melihat sama ada membunuh akan memberikan dia kepuasan yang dia cari. Selepas melakukan perbuatan kejam itu, dia dengan tenang menyatakan bahawa dia langsung tidak merasa apa-apa. Tiada penyesalan, tiada kegembiraan. Malah, dia merasa kecewa dengan pengalaman itu kerana ia tidak sehebat yang dia bayangkan. Disebabkan tahap sosiopati yang melampau ini, mahkamah akhirnya memutuskan Jared tidak siuman secara sah dan menempatkannya di hospital mental tahap keselamatan maksimum seumur hidup.